Tapi apa bila kita pergi Kedah, beras supuk import, beras supuk import, beras supuk import. Pas mana pergi beras tempatan sedangkan padi orang buat setiap tahun. Dan Terengganu kita ni masa kita mula-mula ambil tahun 2018, pengeluaran kita cukup untuk 43% keperluan rakyat kita. 2019 naik 45, 2020 naik 48, 2021 naik 53. Sekarang ni kita berada sekitar dalam 60%. Naik. Tapi semakin naik, beras kau tak ada. Gimana? Di sinilah kita nampak betapa lemahnya kerajaan kita berhadapan dengan pihak kartel. Kerajaan letak padi, harga dia cuma lata je. Dia letak 1,300 satu tan. Siling dia tak hak. Syarat beli jangan bagi rendah daripada lata. Siling nak tinggi mana silakan. Maka dalam persaingan untuk kilang-kilang yang mendapatkan bekalan padi, masing-masing badi nak beli mahal. Sebab siapa yang tawarkan harga mahal, pesawah akan hantar padi ke kilang dia. Kita di Terengganu mula-mula dia beli sekitar 1,300. Lepas tu kita adjust naik jadi 1,550. Di sebelah Kedah orang beli sampai 1,800. Cuma bila dia beli padi mahal, dia tidak akan mampu nak jual beras tempatan pada harga RM2.60 sekilo. Tak dan. Maka bila nak dapat keuntungan, di sinilah bermulanya cerita kereta Proton Sagar. Dia buh logo emas dan dia paksa kita beli dengan harga emas. Sebab beras import dia tidak ada harga kawalan. Beras tempatan ada harga kawalan. RM2.60 sekilo. Beras import boleh jual RM3.8, RM4. Asalkan ada orang nak beli. Jadi masuk kilang padi tempatan, kilang keluar beras tempatan lagi. Masa isi dalam jambu beg 1,000 kilo tu. Bila buku 10 kilo, dia jadi beras import. Dan sebenarnya beras import yang ada ni bukan lagi campuran. Malah dia sebenarnya ialah beras tempatan 100%. Dan disahkan dalam ujian yang dibuat oleh Mardi. Dia adalah beras tempatan 100%. Bila dilabel sebagai beras import, maka dia boleh jual RM3.8, RM4. Tidak menyalahi peraturan. Kita pergi mana beras tempatan kita? Padi nampak menguning dalam sawah. Kita pun tidak ada satu bencana alam yang besar sehingga menyebabkan pengeluaran kita terhenti terus. Tapi beras kita tak ada. Bila beras tak ada, maka kerajaan mari dengan satu langkah. Baru ni Abang Mat Sabumu subsidi 150 juta untuk nak menghasilkan 24 juta kampik beras 10 kilo. Kita kira-kira 150 juta nak menghasilkan 24 juta kampik beras. Pada setiap kampik beras kerajaan beri subsidi RM6.25 supaya harga dia boleh dijual pada harga RM2.60 sekilo ataupun RM26 untuk kampik 10 kilo. Kita nak ambil faham malam ni ialah siapa yang dapat manfaat daripada subsidi. Sebelum ni siapa yang mengauk keuntungan besar kerana tukar beras tempatan jadi beras import? Jawabnya pengilang dan pembungkus. Mereka inilah yang telah mengauk keuntungan besar kerana manipulasi beras tempatan yang dilabelkan dengan nama beras import. Berapa tahun mereka manipulasi. Sekarang ni bila kerajaan nak suruh beras tempatan tu jadi beras tempatan, dia beri subsidi. Siapa yang dapat? Petani? Dok. Pesawah? Dok. Yang dapat ialah pengilang dan pembungkus yang sebelum ni telah mengauk keuntungan besar daripada manipulasi. Jadi sebelum ni mereka untung besar, kerajaan waktu beri subsidi pun mereka juga yang untung besar. Pesawah tak dapat apa. Dan isu utama kita ialah kebajikan pesawah kita yang sekarang ni sedang berhadapan dengan kenaikan pelbagai kos pengeluaran. Walaupun di ladang yang tak ada sawah, amo cerita juga supaya kita hak tukang makan nasi ni tahu perit getih yang dilalui oleh sahabat-sahabat kita hak ada tempat lain nak menghasilkan sebutir beras dan nasi yang kita makan. Kerajaan tak berani nak berhadapan dengan kartel-kartel. Mereka terpaksa menurut dan untuk seketika kononnya supaya nampak baik keluarkan subsidi pun dapat kepada kartel juga. Dan sampai bila? Sebab sasaran subsidi ni 6 bulan aja. Amba rasa bila dihentikan subsidi, beras tempatan akan jadi beras import semula. Kita tengok. Bidang kuasa negeri kita sangat terhad. Tapi kita bekerja sedaya yang mungkin. Negeri Terengganu sekarang ni bila kawasan tanah tu sawah padi,
kalau nak tukar syarat guna tanah kepada kegunaan lain, kecuali limonang kecuali, barulah mungkin kita timbang. Selagi tak ada limonang kecuali, kita akan kekalkan tanah tu sebagai tanah padi. Dan pengekalan tanah padi sebagai tanah padi ini sebenarnya ialah pengorbanan negeri kita, kerana tanah padi ini bernilai rendah. Kalau kita tukar kepada tanah industri, tanah perumahan, tanah untuk bangunan, dia akan jadi nilai tinggi. Tapi demi untuk kelangsungan bekalan makanan ruji negara, kita kekalkan tanah ni bernilai rendah. Dan buat masa sekarang ni sebenarnya bekalan makanan ruji ni 70% mari daripada negeri-negeri SG4. Mari daripada Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Orang negeri lain, bangsa Johor pun makan nasi daripada kita. Sebab apa? Sebabnya di antara pemborong utama beras daripada kilang-kilang padi di Terengganu ialah Syarikat Pak Izzah. Syarikat Pak Izzah di Johor. Dia bawa dalam bentuk jumbo bag 1000 kilo tu, buat balik Johor buku-buku, kemudian edah. Jadi Terengganu membekalkan beras untuk negeri-negeri lain.